hari ni first day Azam Baki yang dah tak ada dekat SPRM dan juga hari pertama untuk ketua pengarah SPRM yang baru. Takkanlah baru hari pertama dah macam ni kot. Justru itu saya menuntut satu penjelasan daripada ketua Persujaya SPM yang baru. Mengapa tidak benarkan saya masuk membuat laporan rasmi, aduan rasmi? Jawab ketua Persujaya SPM baru. Saya menaruhkan harapan tinggi terhadap beliau. Saya memohon beliau jawab tuntutan saya ini. Sekarang ni apa masalah dan apa salah Albert untuk bawa peguam masuk ke dalam lebih daripada seorang? Dan saya ingin menegaskan di sini, saya bawa lebih seorang adalah lelaki dan seorang adalah perempuan. Kerana saya mendedahkan hari ini adalah Azam Baki, bekas ketua Persujaya SPRM. Kes ini adalah sangat high profile. Saya perlu persediaan yang lengkap. Saya tidak mau berlaku nanti sebarang perkara yang tidak diingini. Saya tidak tahu apa salahnya. Salahnya mungkin satu sahaja, kerana saya mendedahkan salah laku mantan bosnya. Itulah kesalahan dia. Terima kasih.